Haja, semua orang tak betul. Basically, apa yang saya baca dalam media sosial, dia masih lagi kempen sebagai seorang ketua pembangkang. Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. PMX ni kerajaan atau pembangkang sebab cara berkempen nampak macam pembangkang. Itulah satu daripada beratus komen yang ditinggalkan netizen apabila bersetuju dengan kenyataan Airi Jamaluddin yang menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sering sahaja bersikap panas baran ketika berkempen dan berucap. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok keluar sekejap itu, Airi Jamaluddin juga bersetuju dengan pandangan para netizen di media sosial mengatakan bahawa Perdana Menteri tersebut masih lagi berkempen dengan cara seorang ketua pembangkang, jawatan yang dijawatnya sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022 yang lalu. Saya nampak PH tidak ada strategi yang jelas, tidak ada tema dan naratif yang jelas, melainkan Najib, 1MDB, Undi BN, Undi PAS. That's not how you win an election lah basically. Dan saya nampak of course dia enggan untuk menamakan calon menteri besar, walaupun ada yang angkat diri sendiri sebagai calon menteri besar. Dua, tidak ada benda baru yang nak di-offer kepada Undi Johor. Ketiga, intonasi. I have to call out once more, PM. He's a very angry person on the campaign trail. Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. Ada limit lah orang nak kena marah ni. Kalau asyik kena marah saja, semua orang tak betul. Basically, apa yang saya baca dalam media sosial, dia masih lagi kempen sebagai seorang ketua pembangkang. Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. And I want to say something fair. Anwar can be very charming. Kalau dia nak jadi charming so and so, he can be a charming so and so. Presiden Trump datang ke Malaysia. Oh yeah. But I don't know why masa dia naik atas pentas ceramah, dia jadi macam this guy yang dia marah aja. And that's not good vibe for voters. Subscribe with notifications on.